sehari? Dah, kalau macam ni saya Tak, target kau berapa sehari? 50. Dah capai belum? Dah habis dah kau nak tadi. Hari ni sampai dah. Kau dah tak faham lah orang ni. Hari ni Kalau tak, kau naikkan kau punya target $1 pula. Bila capai, tiap hari kena $1 lah. Jangan buat target tak logik. Saya nak tiap hari $1,000 USD. Padahal $100 pun belum maintain lagi kau boleh capai. Buat macam tu dulu. Zin. Minggu ni $10. Dapat tak tiap hari? Dapat. Minggu depan naikkan $20. Kalau minggu depan $20, sekejap $10. Sudah $20, maintain je. Jangan naikkan lagi. Kita nak konsisten $20 tu seminggu. 5 hari. Show. Tanya berapa target sehari? 50 titik je. Saya tengok hari ni dia buat 3 titik. Dia tak tahu. Dia dah 3 titik pun dah. Saya beri 50 titik je. Apa benda ni 3 titik ni? Aduh, banyak. Mesti test bagi bawah tu. Tadi sepanjang shot tu duduk nahan. Kecil tak nahan. Kau ngepek lah. Dah close position. Time macam ni, tang orang yang shot kan. Lah yang tadi candle dah terhenti. Duit dah tak ada. Ni kat tengah-tengah tadi Duit dah tak ada. Tak, bukan yang jenis hole lah. Kan dia shot kan. Kau masuk atas ni. Atas betul-betul atas tu. Kau tak nak ikut putih, masalah dia. Dari tak ada. Oh ya. Saya gua ni dah ada bag bag barang tu. Normal lah. Nak buang tu makan masa. Semua orang macam tu. Kau nampak dulu macam tu. Bawah dia tu. Ambil untung dulu lah. Betul daripada tak ada. Macam BTC tu nak naik macam mana? Nampak? Macam mana nak naik? Kali ikut lah. Mungkin boleh. Puang-puang cium lah biru tu dulu. Dia mesti pergi side way je. Betul tak? Dia pernah side way tu. Wah, cat dia. Pam. Lepas tu tak lepas saya tu. Dia tak jatuh. Dia side way lah. Lepas tu dia pam lagi. Side way ni kan sedap-sedap. Tak, cat dia dah terlalu dekat. Tapi dia tak tengok tu. So dia kan side way lah. Dia kan banyak dekat lagi. Tapi rumah itu besar. Macam mana lain mana shot. Ni dah takut. Takut stop. Dah capai target, nak juga celup. Ni yang masalah. Orang lain bagai nak gerak dapatkan $50 tu. Ni tapi yang semalam je tak tebus lagi. Tak, semalam punya maksudnya SOP kau dah langgar. Kalau kau target $50, berapa pula cut loss sehari yang kau nak tanggung untuk kena stop trade? Kena fix lah. Kalau cut loss aku nak $20 je sehari maksimum. Sampai aku kena stop. Hari tu stop. Disiplin tu yang kau tak buat. Sebab nak konsisten datang daripada disiplin. Konsisten tak datang tanpa disiplin. Simple je hidup ni. Masuk long road. Macam aku cakap tadi, W tu pecah tak? Belum lagi kan? Macam mana kau nak masuk? Ikon demo punya masalah. Dia dah tu $1 lah. Tak nak teriak. Ada news. Yang dia hantar report tu? Peduli apa kita dengan Mio? JBK tak peduli lah dengan Mio berbarang. US Bank. News membantu JBK. Sama ada lebur atau dah belak. Dia kata naik 98. Kalau orang main full margin kan? Kalau orang main layer tak ada hal lah. Orang main apa satu layer tak ada hal. Orang main full margin, mana orang main full margin senyap dia takkan tak untung. Gol macam tu. Sebelum curu itu dah habis berapa kali ya? Hmm. Dari sebelum ni habis baru 6-7 kali dah habis sebelum tu. Pak silap kau lah waktu macam tu kau main. Kenapa? Waktu benda tu sideways, relax lah, tak ada pergerakan lagi. Tak nak bajet.
Masa tiba-tiba dah gerak je tu bawa tolong. Tak dah gerak, tak berani join. Dia bila sideway ni, dia mesti break out. So break out yang pertama tu kau memang tak lepas dulu. Nampak? Dia nak sebelum dia main sideway, zoom dia naik surround. Satu. Dia mesti satu akan kali. ada satu move dulu, break out. Baru dia sideway dulu. Sebab tu dekat Iman, sebab dia kan zoom dia naik sekali. Itu dia ada jatuh kan. Masa dia naik mula-mula tu, ingat tu percaya dulu. Dia nak atas. Lepas saya Nampak? Dah beli dah pecah kan? Dia macam tu je kalau orang long. Emosi dah 10 ribu. Kalau ni 30. Bagi report dia je kau. Kepala otak kau. 10 ribu ni. Dekat demo boleh tak payah. Cikgu, dia bagi ni, bagi report walaupun demo, dia nak infak lebih tu. Sembang boleh lah. Ni muka ni, sembang je. Okey, alhamdulillah. Banyak lagi tu kata. Oh, yalah. Janji ambil untung. Kau masuk mana? Kau putih? $100 USD. Okey lah. 100 USD. 100 USD. 100 USD. 400 juga sama market. Tapi yang tu malam ni punya lah kalau tengok lapan-lapan berapa ribu kot. Yang negatif. Dia tahu tak ada lagi saya kira. Saya rugi kat dengan SCPU dengan tak lepas ni. Tak apalah. Tapi kira macam nyusuk dah. Okey lah. Kena tambah lot, satu lot main cepat sikit. Kau jangan. Kalau 0.5 pun tak konsisten, jangan satu lot. Konsisten kan tu. 0.1. 0.1 pun tak konsisten. Tapi jadi berani. Sekali 0.1 tu macam 0.1 je. Confident dengan dia. Kau bilang mana ada dah? Sebab dah terlalu lama. Dah 2-3 bulan. 0.1. Tak. Macam 0.1. Biasa-biasa. Masa lepas ni kena 0.2 tunggu 2-3 bulan lagi. Dia yang takut ni permulaan dia. Permulaan kenaikan lot tu seminggu tu memang kau masih takut. Minggu kedua, tak ada nilai lah. Saya keluar sebab kena 5 minit kan habis. Dia nak kena test dulu. Tapi itulah proses. Kadang-kadang waktu seminggu ujian tu banyak orang tak tahan. Tak lepas. Bila dia tak lepas dia turunkan lot balik. Bila dia nak maju macam tu. Boleh, boleh. Dia tak nak balik ke? Jom. Hari ni aku yang ajak balik cepat. Hari tu balik. Esok sawit. Bila boleh cakap lah. Esok pagi-pagi lepas subuh saya balik dengan motor. Selalu tumpang adik air ni. Besok. Kita tak ni? Yang petang itu. Oi, kan. Oi. Apa? Kelas-kelas. Sekarang aku cakap W tadi dah pecah. Dia Oh, tak keluar lagi. Tak, dia mau. demo boleh. Bangai $17,000. $500. Nyampah aku. 17. Kau masuk berapa lot tu? Tak. Okey. 10 lot. Biasa kawan dengan Amirul tahu, diorang banyak main. Ini kawan dengan Amirul sedap sepi. Kau tahu banyak siapa sekali? Aku dengan main pula. Saya tengok okay, abang apa dia ada IBAB gerak. Dia jadi giat tu. Balik tengah malam pun giatnya lah nak main kata. Semalam orang tidur. Mesin cetak duit dah ada. Eh? Mesin cetak duit dah start. Faham tak, sama ada merah atau biru. Pink belum datang lagi. Apa? Purple belum timbul lagi. Pokok apa? Muka apa? Apa dah boleh? Tak ada fikir. Ni kalau dah purple, siap. Tapi memang giat Dah lah. tak ada nilai lah. Betul-betul. Mula trade ni membosankan. Rasa macam giat nak Tapi setakat berapa je kan? Ha, Dia dulu benda tu berapa? Tahun apa? 1000. Warna apa je? Saya tak ingat. Warna biru yang gelap. Biru gelap. Ha. Dia macam hijau kebiruan. Semasa tu Takut. dia jam 1, jam 2 baru ada nampak LPC tu. Tapi tak ada. 500 ada kan? Ada? 500,000 masa 98 yang Haji Batal kan. waktu Ya, tahu tu.